kami anak-anak muda terasa terpanggil untuk bertanggungjawab ke atas tanah watan kami kerana ucapan itu dibuat oleh Yang Berhormat di kawasan dan di negeri kami. Dan kenyataan tersebut sangat cabul bagi kami kerana ianya berkisar tentang penghinaan kepada sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, dan ianya jelas lari daripada fakta yang sebenarnya, dan kita faham bahawa ianya bukan saja memesong, malahan pada saya ianya fitnah kepada para sahabat. Lebih-lebih lagi mereka ini juga adalah kumpulan yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi bahawa Yang Berhormat telah membuat permohonan maaf. Cuma yang menjadi kerisauan dan kegusaran kita ialah 20 jam yang lepas beliau masih tegak dengan apa yang disampaikan ketika mana ceramah politik beliau, dan saya rasa ianya bukanlah menjadi pertaruhan kepada perasaan seluruh umat Islam ataupun perasaan rakyat negeri Terengganu, kerana ini soal imej kepada Islam, dan beliau sebagai salah seorang yang dianggap oleh kumpulannya sebagai ustaz dan juga ulama seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Dan kenyataan beliau juga saya agak terkejut bila mana permohonan maaf beliau sebut, dia kata bahawa ada sahabat-sahabat yang datang menyokong kenyataannya dan dalam masa sama ada yang menegur tapi tidak membantah. Jadi persoalan kita, siapa di kalangan rakan-rakan Yang Berhormat yang bersekongkol bersetuju dengan kenyataan tersebut, dan bersetuju maksudnya tidak membantah. Jadi ini pun menjadi persoalan kepada kita. Lagi-lagi beliau sebagai Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat sudah tentu memahami adab ilmu, dah tentu lebih memahami bagaimana untuk menyampaikan iktibar kepada umat Islam, dan kami tidak sangat faham. Kami sangat tidak faham bahawa kenapa untuk dijadikan cerita palsu ini dijadikan sebagai ibrah kepada ucapan politik beliau. Dan saya juga nak menyeru kepada rakan-rakan yang di luar sana untuk sama-sama mendokong untuk kita mungkin kena buat laporan di peringkat Jabatan Agama juga. Pada kita, tindakan undang-undang tidak akan mengisafkan seseorang sekiranya ianya tidak dibuat dengan rasa bertanggungjawab. Jadi dalam permohonan maaf seperti mana yang tersebar beberapa minit yang lepas, ianya ada beberapa item yang kita fikir ianya kontradik dengan apa yang disebut dalam frasa kemaafan. Jadi kita nak minta supaya ini dah di luar kawalan netizen, di luar kawalan kita semua untuk mendesak. Jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk buat siasatan, dan selepas pada ni mungkin Yang Berhormat boleh buat kenyataan yang lebih tuntas dan lebih telus kepada pihak berkuasa. Jadi sebab tu saya rasa seharusnya lah pandangan kita anak-anak muda Terengganu, kita berpandangan bahawa sepatutnya mohon maaf je, bahawa silap. Memang kenyataan tu silap. Semua orang tahu ada kenyataan silap. Mungkin kami ni bukanlah sebagai ulama, tapi taklah jahil sangat dalam bab-bab sirah nabawiyah ni.